Quorum di luar sana, saya rasa kebanyakannya kita sebut bangsa Malaysia akan merasa terganggu. Jadi bagaimana kita boleh menangani cabaran untuk memperkenalkan nilai yang kita boleh kata inilah nilai Malaysia? Saya mengatakan wujudnya suasana ini adalah sesuatu yang disengajakan Oleh mereka yang berkuasa. Contoh, dari segi keterhadiran sebelum ini, selepas 13 Mei 1969 masa diwujudkan hukum negara, tujuannya untuk mewujudkan bangsa Malaysia. okey. Tetapi pada ketika yang sama, wujud juga agensi-agensi kerajaan yang tujuannya adalah untuk brainwashing rakyat, pegawai kerajaan, pemimpin pelajar dengan idea seperti ketuanan dan sebagainya. Jadi kita sentiasa menghadapi dua undercurrent yang bertentangan. Ya? Satu yang official, satu lagi yang sebenarnya dilayani juga oleh pemerintah. Dan sekarang ni pun, kalau kita lihat perbahasan mengenai isu baru-baru ini, isu sekolah bernyata, kita melihat seolah ada kecenderungan itu untuk menekankan asimilasi. Dan saya rujuk kembali kepada beberapa dokumen yang penting dalam isu dasar pendidikan kita. Laporan Razak yang diterbitkan pada tahun 1956. Kemudian laporan Rahman Talib pada tahun 1961. Laporan Hussein On tahun 1971 selepas lebih kurang 2 tahun selepas 13 Mei. Dan juga laporan Mahathir pada tahun 1985. Kesemua dokumen-dokumen ini menjadi asas dalam pembentukan dasar pendidikan negara kita. Dan satu perkara yang menarik adalah kesemua dokumen ini masih menegaskan, mengiktiraf pendidikan pendidikan. Tidak ada satu pun daripada dokumen ini, termasuk yang laporan Hussein On tahun 1971 mengatakan, kita kena tutup pendidikan vertikal kerana ia membawa perpecahan. Dan saya andaikan sudah tentu dalam kajian yang membawa kepada laporan ini yang dilakukan oleh percayaan ini itu telah menemui batal. Ia bukan sesuatu yang dibuat secara mudah. Malahan laporan Mahathir ini diterbitkan selepas dia dah jadi Perdana Menteri, bukan lagi Menteri Pendidikan. Maknanya dia masa 2-3 tahun untuk kajian-kajian yang disiapkan. Tapi pada ketika yang sama, kita juga mendengar orang yang berhujah bahawa pendidikan menyebabkan perpecahan, menjejaskan perpaduan nasional.